Let them teori ni adalah satu teori, kalau ayat mudah macam ni, nantak engkau lah kau nak buat apa. Ikut kau lah kau nak buat apa. Tuan-tuan, kita tak semestinya hanya disebabkan seorang dua ni kita kena pergi cari tempat kerja lain. Kita ada anak, ada keluarga, ada rumah sewa, ada Asia advance nak kena bayar. Ignorance ni adalah satu blessing tau. Ignorance is bliss. Sesiapa yang boleh menguasai ilmu ignorance, dia tahu yang ni tak penting, yang ni penting. Yang ni tak perlu, yang ni perlu. Orang ini, dia akan hidup dalam keadaan emosinya sihat. Masalah kita, kita nak ambil tahu semua benda. Masalah kita, kita nak take semua ni personally. Semua nak terasa hati. Semua nak simpan dalam hati. Semua nak simpan dalam emosi. Penat tuan-tuan, meninggal tuan-tuan. Sebab tu, kita kena tahu pilih. Ini penting ke tak penting? Ini perlu aku fikir ke tak perlu? So, orang yang tahu untuk nak pisahkan antara necessary dengan unnecessary, benda yang dia kena fokus ataupun dia kena ignore, orang ni akan menang dalam urusan konflik. Tu, orang yang tekan kita tu. Dia yang koyak. Nabi Musa, Allah telah perintahkan, wahai Musa, nanti kau jumpa Fir'aun, berkata-katalah dengan Fir'aun dengan kata-kata yang qawlan layyinan. Apa maksud qawlan layyinan? Perkataan yang lembut dan baik. Dengan Fir'aun nak cakap lembut-lembut, mana jalan? Tuan-tuan tak apa jadi bila Nabi Musa jumpa Fir'aun dan berkata-kata dengan lembut dan juga baik, koyak Fir'aun. Sebab orang yang menyakiti kita, dia nak kita ni takut dengan dia. Dia nak kita ni jadi ada emosi, rasa kecewa, rasa sengsara dengan perbuatan dia. Tapi kalau kita boleh ignore je, kau buat apa pun, peduli apa aku. Yang penting aku datang sini, aku nak kerja, cari rezeki halal. Engkau, buat engkau. Punya perangai kau, silakan. Aku datang sini, aku nak bagi manfaat pada orang. Tahu-tahu dia akan lagi koyak tuan. End up, dia tak sentuh kita dah. End up, dia dah tak kacau kita dah. Sebab dia tahu, orang ni tak ada makan dah.